Beli kereta tunai atas tangan pun jadi masalah. Ada nampak dalam social media, thread post, ada satu orang yang bernama Hamzah Rashid yang dia beli satu kereta bulan 3 tahun 2023, beli cash atas tangan, Mercedes A35. Pada masa tu tak salahnya 250,000. Lepas tu bulan 4, penjual tepi jalan atas tangan orang mengadu bahawa kereta beli dia tak dapat cash tu. Bulan 5, ini Rashid sudah ditangkap. Kereta yang beli cash sudah potong nama, dirampas. Handphone pun dirampas juga. So apa yang di-charge atas Rashid ialah 420 penipuan. Apa yang juga dia dipaksa dibuat ialah untuk thumbprint balik nama kereta tu kepada owner yang lama, yang mana tak masuk akal langsung. So Rashid ambil keputusan untuk fight sehabis-habisnya kes ini dengan engage satu lawyer untuk dia, dan baru sampai tahun ni punya bulan 4 baru settle selesai dan juga menang kes ni juga. Dia boleh menang kerana sarjan tu ada kes berkawat dengan owner perempuan ni, dan terbongkar semua kes tu, dan owner perempuan tu mengaku dia yang mengadu kes ni sudah dapat duit dan tuduh dia tak dapat duit. Selepas 3 tahun Rashid sudah menang kes ni, kereta yang A35 tu pun dah dirampas polis, letak dalam warehouse 3 tahun juga, tetapi kereta still tak dapat ambil balik lagi. Sementara kenapa? Pihak polis buat rayuan nak sue dia sekali lagi. So inilah pengajarannya, kalau dah beli kereta, jangan beli sesuka hati mana-mana. Walaupun you keluar duit, geran dah print nama you, ada juga masalah belakang yang akan berlaku yang ia tabukan punya benda. Sam sarankan, kalau nak beli kereta, beli dengan kedai, jangan beli dengan atas tangan, kerana you tengok Bang Rashid punya case 250,000. Dah beli kereta tak dapat pakai, kereta dirampas, simpan dekat warehouse store. Pula ada kes mahkamah yang tak habis-habis sehingga sekarang, walaupun dah menang, belum habis lagi bicara. So Sam bagi satu nasihat, kalau nak beli kereta, beli dengan kedai kereta yang sudah bereputasi, yang sudah banyak tahun dalam market, untuk elakkan isu-isu yang anda tak terfikir. Terima kasih.